Korang tahu tak, di sebalik tarian Ulek Mayang Lemah Gemalai ni, tersimpan satu kisah perjanjian dengan jin laut. Asal usul Ulek Mayang bermula di Terengganu. Dulu, ia bukan tarian untuk tontonan, tapi satu ritual rawatan. Kisahnya bermula bila sekumpulan nelayan diganggu semangat laut. Salah seorang daripada mereka dipukau puteri bunian ataupun jin dari laut. Dikatakan ada 7 puteri yang datang. Bomoh masa tu terpaksa berlawan dengan puteri-puteri ni untuk selamatkan nyawa nelayan tu. Akhirnya, tercapai satu perjanjian. Bomoh tu seru, ku tahu asal usulmu. Yang laut balik ke laut, yang darat balik ke darat. Jadi, setiap gerak tari dan lirik lagu asal Ulek Mayang tu sebenarnya adalah mantera. Ia adalah seruan untuk memujuk 7 beradik jin ni supaya lepaskan mangsa dan balik ke tempat asal. Sebab tu kalau silap gaya, penari boleh histeria. Sebab benda tu ingat dia dipanggil semula,